lagu lama, irama retro mengusik jiwa. Kita berkumpul dengan gembira meraihkan Cik Gan yang penuh jasa. Masih bergaya seperti tahun 70-an. Beginilah semangat seorang pendidik sejati. Saatlah petik zaman, tak luntur netizen. Yang berusaha Puan Hamidah Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nasir Muhammad Daud, Ketua Jabatan Sains. Yang berusaha Puan Nur Aisyah binti Safi, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial. Yang diraikan Cik Gan Fee Chuen, seterusnya rakan-rakan unit kimia KMNS. Selamat datang ke majlis penuh nostalgia, majlis indah bersama kenangan selamanya, sempena meraihkan persaraan insan yang telah banyak menabur jasa dan bakti di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rakan-rakan seperjuangan yang saya kasih sekalian, dan tentunya insan yang diraikan, yang sahabat kita yang bakal meninggalkan dunia pekerjaan dengan penuh bergaya, iaitu Miss Gan Fee Chuen. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh mesra dan bermakna hari ini di majlis indah bersama kenangan selamanya untuk meraihkan seorang insan yang cukup istimewa di hati kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh dengan berbagai perasaan, gembira, sebab dan juga bangga. Gembira kerana kita berkumpul meraihkan pencapaian luar biasa seorang rakan yang telah banyak menabur bakti. Namun juga sebab selepas ini suasana kerja kita pasti tidak sama seperti sebelum ini tanpa kehadiran Miss Gan. Terus terang, memang rasa berat hati untuk melepaskan Miss Gan sebab susah. Kita nak cari insan yang rajin, berdedikasi dan sangat komited sehingga hari-hari terakhir beliau. Yang saya rasa antara rakan-rakan sendiri pun tak tak pasti betul ke Miss Gan ni nak bersara. Sebab hari-hari yang dia jalani sepanjang dalam tempoh hari-hari terakhir ni macam sama sahaja macam dia bekerja sebelum ni. Sehingga mata kredit SPR KPM yang terkumpul dia setakat ni pun dah 120 mata kredit, yang mana saya rasa saya sendiri pun tak sampai ke tahap itu. Miss Gan seorang yang penyabar dan sentiasa ada bila kita perlukan bantuan. Banyak kenangan kita kongsi bersama, dari sibuk bekerja, sibuk kerja deadline sampai ke waktu kita gelak sama-sama di waktu terluang. Miss Gan bukan sahaja sekadar rakan sekerja, tapi dah macam kawan dan keluarga bagi kami semua. Lepas ni memang akan terasa sangat kehilangan Miss Gan di unit kimia. Tiada lagi pensyarah yang akan buka unit kimia, yang kita tahu Miss Gan ni datang seawal 7 pagi. Sepanjang bertahun-tahun bersama, saya dan Miss Gan memang dah agak lama, sangat lama, bukan agak lama, sangat lama berkhidmat di KMNS seusia program matrikulasi, iaitu daripada tahun 2000 lagi. Saya banyak belajar daripada beliau, bukan sahaja tentang kerja, tetapi tentang nilai sabar, ikhlas dan tanggungjawab. Beliau merupakan seorang yang komited tentang kerja, malah sehingga hari-hari terakhir masih begitu. Dan kadang-kadang beliau menjadi pakar motivasi tidak rasmi bagi kami semua.
Tambahan pula beliau merupakan anak sulung dalam keluarga dan sifat itu telah dibawa bersama dalam unit kimia. Sepanjang kerjaya beliau, terlalu banyak jasa yang ditinggalkan, bukan sekadar dalam bentuk kerja dan tanggungjawab, tetapi juga dalam bentuk nilai dan kenangan. Kami semua pasti akan merindui gelak ketawa, nasihat dan keikhlasan yang sentiasa terpancar dalam setiap perbuatan beliau. Walaupun hari ini menandakan tamatnya satu bab dalam perjalanan kerjaya, saya percaya ia juga permulaan kepada bab baru yang lebih indah. Masa untuk berehat bersama keluarga tercinta, mengejar hobi yang tertunda dan menikmati kehidupan yang tenang. Hari ini, beliau menutup satu bab yang penuh dengan pengalaman dan kenangan untuk memulakan bab baru yang lebih santai. Tanpa mesyuarat, tanpa laporan NKSP, tanpa soalan UPS, soalan ulang kaji, tanpa inovasi, tanpa R&D maupun PLC. Tapi mungkin ada mesyuarat bersama keluarga. Kepada Miss Gan, kami semua di sini ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala jasa, pengorbanan dan komitmen yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan dan ketenangan yang tiada batasnya. Selamat bersara dan jangan lupakan kami yang masih berjuang di medan pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Ya, sepanjang saya mengenali Miss Gan sejak 2016 masuk ke sini, masa saya belajar lagi memang saya dah perasan dengan Miss Gan. Kemudian saya mengajar pula kat sini kan. Orang yang memang selalu dah kelihatan lah dalam kepala ni. Ya, jadi kita dah maklum lah apa yang Miss Gan mampu lakukan di unit kimia ni. Untuk unit kimia lepas ni berganti tu memang susah nak carilah, lepas ni dah tak ada dah. Tapi saya harap akan unit kimia akan kekal cemerlang walaupun dah kehilangan insan yang selalu memberi sumbangan yang agak besar dalam apa-apa aktiviti yang besar. Biasanya Miss Gan akan memberi input yang kita perlu apa-apa rujukan lah. Kita biasanya dia pun sebagai SME unit kan, kita tahu apa-apa pun kita akan rujuk juga, akan tanya juga Miss Gan untuk cari satu kata putus yang yakin kan. Kalau dah tanya tu baru yakin lah. Selalu macam tu. Okay, jadi saya harap walaupun dah bersara, Miss Gan kekal sihat. Okay, dan kita pun tahu Miss Gan ni ada di Kuala Pilah je. Jadi kita mengalu-galu kan kalau Miss Gan hadir ke unit kimia, Miss Gan bukan lagi orang yang asing di KMNS. Okay, jadi persahabatan kita lepas ni masih lagi terjalin, insya-Allah. Apa-apa hal yang berlaku di college kita boleh ajak lagi Miss Gan ni, insya-Allah boleh lagi. Jadi diharap ini bukan penamat lah persahabatan ni. Mestilah kita akan tetap menghubungi dan bertanya khabar. Sebagaimana persyarat-persyarat yang telah bersara sebelum ni pun saya nampak macam tu. Masih pergi rumah lagi, masih pergi jumpa lagi, masih pergi minum petang. Alhamdulillah, ukhuwah tu masih lagi terjaga lagi walaupun selepas bersara. Dan yang kita harap kesihatan Miss Gan akan terus baik selepas bersara, boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang tadi Puan Zana kata tadi tertangguh tadi kan. Ya, jadi akhir kata saya nak mengucapkan selamat bersara kepada Miss Gan. Semoga sihat-sihat selalu dan ingatlah kami di KMNS boleh datang selalu. Sekian, terima kasih. Mengenali Miss Gan hampir 2003 kan, jadi 22 tahun. 22 tahun. Ingat telah banyak diceritakan oleh Puan Izana tadi. Sebenarnya payah kita nak cari bagi kalau seorang ketua kan, dia semua bermimpikan kalau boleh ada staf macam Miss Gan ini. Orang kata kalau bahasa Kelantan bagi mudah basuh snake kau. Tak pernah menolak kerja,
bagi komitmen 100%. Bagilah apa jawatan kuasa untuk dia kan. Sebelum ni dia pernah pegang jawatan kuasa college di peringkat untuk selain daripada untuk kesarjanaan, untuk R&D, untuk ingat dulu kesihatan, keselamatan pekerja. Semua program itu berjalan. Jadi satu komitmen sehinggalah di saat-saat akhir macam dia lambat lagi nak bersara. Dan sekarang ni bila dah jadi KJ ni, saya minta kelas pagi pukul 8. Jadi saya kelas biasa saya mula 7.40. 7.30 saya dah punch lah hari Isnin, Selasa dan Khamis. Setiap kali saya datang nak punch mesti dah sampai dulu. Mesti dia lebih awal. Dan balik mungkin antara paling lewat. Bukanlah bermaksud untuk semua orang berkorban 100% sehingga lupakan keluarga, tidak. Tapi setiap tugas saya yang diberi itu dapat dijalankan dengan sempurna. Nampak keseronokan dia bekerja itu. Bukan keadaan terpaksa buat kerja, jarang berada di unit, buat kerja seolah diberi tugas apa-apa macam terpaksa, tidak kan? Dan saya sendiri sebenarnya agak segalah, malulah dengan Misgan sepanjang sebagai pensyarah biasa sebelum ni. Yang dia jadi ketua, kadang-kadang banyak tugasan yang diamanahkan kepada saya sendiri, utamanya lambat kan, lambat hantar, tak bagi yang terbaik. Jadi itu sebagai yang masih kekal untuk meneruskan perjuangan di kolej ini, banyak kita dapat pelajari lah daripada apa yang telah beliau bagi komitmen 100%. Dan boleh tanya beliau macam mana dia boleh kekal, setelah kita istiqomah lah, boleh kekal bersemangat. Kita di hari-hari kadang-kadang kita dah rasa burn out. Pernah saya sendiri satu ketika saya rasa bila senarai ciri-ciri burn out tu macam-macam benda dah ada. Antara ciri-ciri burn out kita rasa macam dah penat, selalu mengenakan kisah-kisah yang lama, kita rasa dah tak semangat. Jadi benda yang ada pada Misgan ni, dari segi sifat-sifat dia banyak kita boleh pelajari lah. Dan satu lagi, sebagai seorang pendidik kan, kita tengok pelajar-pelajar yang datang. Betul lah kita sebagai seorang pendidik, guru, pensyarah ini ada istilah seperti kita panggil colorblind tu. Macam setiap pelajar tak kira kaum, tak kira bangsa, sama je kan. Kita boleh tengok walaupun bangsa berbeza datang, salam, cium tangan, peluk. Ini tak berlaku pada, saya ingat kalau kita sebagai seorang pendidik, dan kalau kita tak mesra dengan pelajar, pelajar pun tak akan buat macam tu dengan kita. Jadi yang itulah kita boleh belajar. Dan dari segi knowledge-nya, dan sebab ada satu kata-kata dulu kan, kata-kata if you want become a teacher, if you never stop, if you stop learning, you must stop teaching. That means proses pelajaran tu kena berterusan. Tambah pula dengan kita dengan era AI ni kadang-kadang tak terkejar kan. Kita masih lagi, saya lah utamanya adalah suka guna kaedah tahun 2000 mula-mula mengajar itulah. Dengan lawak dulu pun pelajar tak gelak lah sekarang. Jadi kena cari idea-idea baru supaya kita keep relevant dengan organisasi, dengan pelajar kita. Jadi saya mengambil peluang di sini lah, ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Misgan di atas sumbangan selama ni yang bukan 100% lah, istilah kita 110% dia bagi untuk kolej. Nampak sonokan dia bekerja itu, dan diharapkan selepas bersara nanti banyaklah masa untuk berehat. Dan Misgan ni kalau tengok dia berjalan pergi mana-mana, dia bersama dengan ibu dia. Last kali jumpa masa kenduri kahwin anak Puan Maznah kan, dia datang ibu. Dia pernah datang rumah saya kejap kenduri, datang. Jadi kadang-kadang kita rasa macam lebih pada keluarga kita sendiri kadang-kadang kan. Sangat rapat dan tak pernah terasa dalam apa-apa dia, dan kita rasa kita buat silap apa-apa, dia masih lagi dapat layan kita macam biasa je. Jadi atas sumbangan itulah saya secara peribadi dan juga mewakili jabatan ucapkan terima kasih di atas sumbangan beliau selama ni. Semoga bersara nanti sihat. Yang penting saya sentiasa tanya orang yang dah bersara, dua benda je yang paling seronok kalau bersara ni: sihat, satu lagi tak ada hutang. Saya tak fikir Misgan ada hutang mungkin dengan dari segi disiplin dia, saya ingat semua dia dah lengkap lah. Semoga dapat kekal sihat, dapat menabur bakti, dan mungkin satu ketika nanti kita boleh jemput beliau sebagai ceramah untuk pelajar-pelajar kita untuk memberi suntikan semangat sebelum menghadapi peperiksaan ni, boleh ya. Jadi itu sajalah dari saya. Semoga terus ceria di samping keluarga waktu bersara nanti. Terima kasih segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dimaklumkan bahawa Cik Gan mula berkhidmat di KMNS sejak KMNS beroperasi. Dan tadi saya sempat berbual dengan beliau. Sebelum ke KMNS, beliau pernah berkhidmat di KMM. Okey, tapi saya tak sempat berkenalan dengan beliau.
Okay, saya cuma kenal Cik Harlina matematik, ya, Puan Zaina sebab sama jabatan lah. Dan semasa saya posting di KMM, saya posting pada bulan 8, Cik Gan masuk bulan 6. Sebab bulan 6 tak silap mula beroperasi, ya. Mungkin tak sampai Cik Gan pun sekejap saja di KMM dalam setengah tahun, mungkin dalam 2 bulan saja saya bersama lah. Okay. Dan selepas KMNS dibuka, beliau bersama-sama geng-geng Negeri Sembilan, Cik Alina, Puan Zaina berpindah semula ke KMNS lah. Okay. Okay, saya rasa beliau sudah berada di sistem matrikulasi lebih daripada 25 tahun. Okay, lama juga tu sebenarnya, dan saya percayalah kata apa, banyaklah sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan akademik pelajar, okay, sumbangan pada kolej dan sebagainya. Dan saya difahamkan beliau aktif dalam kesarjanaan R&D, KIK dan juga sebagai SME lah. Okay, dan kebiasaannya lah pensyarah otai ni, kira otai lah ya, sebab daripada awal buka sampailah pencin di sini. Okay, pada saya akan memberi inspirasi lah pada rakan-rakan unit yang lain. Dan apa yang saya dengar daripada wakil pensyarah, daripada ketua unit, daripada ketua jabatan, okay, pada tafsiran saya, Cik Gan ni sangat disayangi oleh semua rakan-rakan unit. Okay, dengan sikapnya, dengan kerajinannya, dan sukarlah dicari ganti sebenarnya. Ya, tapi yang tinggal ni bolehlah meneruskan apa yang Miss Gan amalkan, ya, untuk mengekalkanlah kecemerlangan pelajar dan unit masing-masing. Okay, kemudian persaraan bukanlah noktah kepada perjuangan, tetapi suatu anjakan menuju fasa kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Okay, kami doakan semoga hari-hari mendatang akan terus dihiasi kebahagiaan, kesihatan yang baik dan masa berkualiti bersama keluarga tercinta. Okay, mungkin sebelum ni adalah seperti kata Puan Yuzana, hobi yang tertangguh, boleh diteruskan. Okay, tanpa halangan, tanpa nak fikir pelajar, tanpa nak fikir apa orang kata nak buat itu dan ini, dah free dah, ya. Sebenarnya pencen kalau sihat dan seperti kata KJS tadi, tak ada hutang, memang sangat bahagia lah, ya. Okay. Kemudian saya mewakili Tuan Pengarah, okay, pihak kolej mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada KMNS. Sesungguhnya nama dan sumbangan Cik Gan akan sentiasa terpahat dalam sejarah serta ingatan kami semualah. Walaupun saya bukan barulah, sudah lebih kurang 6, 7, 8, lebih kurang hampir 5 bulan di sini. Saya pun tak sempat sebenarnya nak kenal ahli-ahli unit kimia. Yang saya kenal, yang selalu datang jumpa saya lah, macam siapa Puan Zana, kan, macam Umi. Umi hari tu sebab dia mohon guru cemerlang, adalah saya berkomunikasi dengan beliau, okay, ketua unit especially lah. Okay, dan saya haraplah saya akan dapat kenal semualah dalam berdikit-dikit lah, ya. Okay, sebab sebenarnya saya tak sempat nak pergi ziarah unit masing-masing, sebab kekangan kerja saya. Nantilah kalau saya dah free, sebab kalau masa saya masuk tu memang banyak kerja saya kena semak, memang bertimbul-timbul lah daripada unit ni dan sebagainya. Kemudian dengan penyelenggaraan lagi, turun bajet-bajet puluh ribu semua tu, memang kena settle down, memang agak sibuk lah sebenarnya. Tapi kalau saya sempat, insyaAllah lah. Saya dah pergi unit biologi. Lepas saya pergi sebab unit biologi mengalami kebocoran. Tapi itu kebocoran tu saya dah tengok sebab hujan dengan angin yang kuat lah, dia masuk celah-celah dinding tu. Okay. So akhir kata, bagi pihak kolej, saya mengucapkan selamat bersara. Semoga terus sukses dan apa juga lah peluangan yang bakal ditempuhi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
duka di syurga. Untuk kawan berduka menangis bersama selama-lamanya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you again. Oh.
pada garis nota terakhir ku dendangkan lagu ini yang kau coretkan buat teman sering dirindukan isi kekosongan bunuhkan sunyian. Ada lagu tiada iramanya, tak elok ada tarian tiada langkahnya. Tak lengkap majlis kenangan bersama jika yang diraikan tidak berkongsi bicara. Seterusnya, tibalah masa yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan daripada yang diraikan Cik Gan Fee Chun. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Kolej Metrokrasi Negeri Sembilan, Tuan Haji Ahmad Nasir bin Muhammad Daud, Ketua Jabatan Sains, Puan Nuraisha binti Syafiee, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial, Tuan Haji Muhammad Muazzin bin Muhammad Yasin, Ketua Unit Kimia, dan rakan-rakan unit kimia yang disayangi. Salam sejahtera dan terima kasih semua kerana bersusah payah mengadakan majlis indah bersama kenangan selamanya untuk saya. Kemenes adalah tempat yang kelima yang saya berkhidmat selepas mengajar di Sekolah Menengah Munshi Ibrahim Lapis, Kolej Tunku Kusha Seremban, Pusat Metrokrasi UKM Kuala Lumpur, Kolej Metrokrasi Melaka. Okay. Dan 5/7 daripada tempoh perkhidmatan saya selama 35 tahun telah dihabiskan di Kolej Metrokrasi Negeri Sembilan. Saya rasa bersyukur dan kerana selalu mendapat sokongan dan kepercayaan oleh pihak pengurusan untuk menerajui pengerusi pelbagai jawatan kuasa tugas khas seperti jawatan kuasa R&D, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan juga jawatan kuasa peningkatan intisas dan pemantapan SME dan GC. Sepanjang saya berkhidmat di Negeri Sembilan, ramai rakan-rakan sejawat yang memberikan kerjasama yang baik, terutama di unit kimia. Saya rasa Mak Ketua kerana dapat berkhidmat dengan rakan yang hebat. Sebenarnya saya bukan yang paling awal datang ke unit. Setiap pagi bila saya sampai ke kolej, dah ada rakan yang lebih awal dari saya, Asro, Asmiati, Cik Dani. Dan saya juga bukan yang orang last meninggalkan unit. Biasa ada Puan Maira, Puan Nur Atika, Puan Nur Izana, Mr. Mark, dan ramai lagi. Pukul 5 masih meriah lagi unit kimia. Saya sangat kagum dengan kerajinan dan komitmen rakan-rakan di unit kimia.
Selepas 25 tahun di college ni, tempat ni banyak meninggalkan banyak kenangan. Okay, antara kenangan saya nanti adalah tegur sapa di antara rakan-rakan di waktu pagi, ya. Aleha akan ucap good morning Miska. Sentiasa datang, pukul 7 dah datang dengan soalan ujian hingga pembukuan. Easy, dia juga selalu tegur saya, Miska, hari ni kelas pukul berapa? Ya, Easy sentiasa mengambil berat, ya. Gerak-geri semua isyarat di unit. Semua kalau nak tahu keberadaan rakan-rakan, tanyalah Easy. Nurul pula suka mengusik, Miskan, are you okay Miskan? Okay. Terima kasih Aida, Elaine selalu memberi reminder pada saya, seperti Miskan dah post link UPS ke belum? Miskan dah isi Google Form Google Form dari masa ke masa, sentiasa ada Google Form yang perlu diisi. Sophie selalu bawa keropok. Okay. Sophie juga suka bergurau. Beg baru ke Miskan? Okay. Semua rakan-rakan sangat prihatin terhadap rakan-rakan yang lain. Okay. Pernah sekali Sophie cakap, saya jumpa Miskan lagi kerap daripada jumpa abang kakak. Memang macam itu juga, ya. Setiap minggu, ya, 5 hari kita bekerja dan lebih daripada 8 jam kadang-kadang kita berada di unit. Kita jumpa each other lebih, ya, kerap berbanding dengan, ya, adik, abang yang mungkin jauh, ya, tinggal jauh. Mungkin setahun hanya jumpa berapa kali, ya. So dalam unit kimia memang kita dah macam adik-beradik dah, ya. Thank you Amal, Umi, As kerana sentiasa bersama saya dalam tim Fantastic Excel. Okay, Umi walaupun yang paling bongsu dalam grup kita, dia sentiasa mantap dalam pembentangan dia, dan dia tak pernah, ya, menghampakan kami dan selalu membawa kejayaannya. 4 kali kita masuk kompi, sekali dapat platinum, 2 kali emas dan sekali sagu hati, ya. Thank you. Potluck juga menjadi aktiviti unit kita yang eratkan hubungan semua. Okay, I definitely going to miss your potluck here. Tak, kita ada Rizal. Apa Rizal? Okay, masakan easy, teh easy, selalu kita mengidam. Amal laksa Johor. Pizza tu selalunya guys yang bawa. Encik Nasib pun selalu memberikan sumbangannya dalam menyediakan koktail. Okay, banyak lagi kenangan manis yang saya tak dapat sebut satu persatu di sini, tapi saya akan simpan dalam hati. Dan terima kasih atas sokongan dan persahabatan semua. Saya mohon maaf kalau ada sebarang salah dan silap. Terima kasih Atik dengan jawatan kuasa yang menyediakan, yang bertungkus-lumus merancang dan menyediakan majlis untuk meraihkan persaraan saya, ya. Okay.
banyak kenangan ya bila tengok video yang ditayangkan tadi. Semoga rakan-rakan unit kimia yang diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Yazin akan terus cemerlang dan college terus maju ya di bawah pimpinan barisan pengurusan yang sedia ada. Bagi saya, besaran ni bukan penamat tapi permulaan bagi saya meneroka alam yang baharu. Okay. Walaupun asing tapi saya akan cuba explore lah nikmat alam besaraan ini. Okay, sebagai penutup, saya nak melafazkan pantun buat rakan-rakan unit kimia. Okay, ini ambil daripada ChatGPT. Campur larutan dalam bika kaca, warna berubah jadi bercahaya. 25 tahun bersama di sini bekerja, kini bersara dengan hati gembira. Asid dan base larut sepati, bila seimbang jadi harmoni, kerjasama rakan kekal di hati. Atom bertemu menjadi molekul, ikatan terbentuk kukuh bersatu. Persahabatan kita tetap utuh, walaupun berpisah tetap berpaut selalu. Sekian, terima kasih. Engkau tiba bagaikan bulan
Yang pertama ini adalah daripada unit kimia. Hadiah sempena hari lahir. Daripada unit kimia, hadiah sempena persaraan Cik Gan Fitran. Hadiah daripada Tuan Pengarah. Seterusnya adalah hadiah daripada Puan Timbalan Pengarah. Ini daripada Puan Aisyah, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial. Hadiah daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan daripada Ketua Jabatan Sains. Ada sedikit cenderamata penghargaan daripada unit kimia kepada Puan Timbalan.